Okay bang, saya cuma nak tanya, saya difahamkan abang akan mengisytiharkan daripada seorang ahli PAS, isytihar untuk masuk ke dalam UMNO kan. Yang menjadi punca utama kepada pengisytiharan itu sebut apa dia bang? Ya, kadang-kadang masyarakat dalaman parti, kadang dia pun tak boleh membawa apa-apa perubahan dalam kita punya kita punya kemajuan lah kan, contohnya kan. Jadi tak ada apa perubahan, jadi kita sekarang hidup nak ada perubahan kan. Kedua dia, masyarakat dalaman parti pun dah antara yang di atas dengan yang di bawah dah tak ada satu orang tak ada satu sepakat kan. Jadi ikan nak lalu. Jadi saya sendiri lah siap keluar daripada PAS ni. Lagipun saya dulu kita orang di bawah pimpinan Datuk Hassan Ali. Datuk Hassan Ali pun sini dah dipecat kan. Jadi kita pun nak tunggu lagi kan. Dia punya bos kan. Kita keluar lagi kan. Jadi pakcik memang kecewa lah dengan keputusan tu. Kecewa sikap dia orang ni kan. Jadi yang merasakan bahawa sebenarnya apa yang mereka katakan Datuk Hassan Ali itu tidak layak untuk menjadi ahli PAS kan. Jadi pakcik rasa sedangkan kalau berbanding apa yang saya dengar tadi, mereka mengatakan bahawa Dr. Hassan ini ada seorang pejuang PAS yang sejati. Jadi apa yang sebenarnya perjuangan PAS yang pakcik tahu sekarang ni? Apa kepegangan mereka sekarang? Pakcik pun dalam soal tu pakcik pun tak banyak tahu kan. Jadi pakcik dah ambil jalan yang terbaik sajalah kan. Contoh dengan kata lain, pakcik keluarlah. Pakcik pun dah seronok kan dalam duduk dalam bangku PAS ni kan. Pakcik keluar lah macam tu lah. Berapa lama pakcik dah jadi ahli PAS dulu? Ya, dalam 2 tahun macam tu lah. 2 tahun, 3 tahun tu lah. Jadi ahli PAS ya. Okay, terlibat juga jalan AJK PAS ni kan. Bukan saja yang mendapat baju ni, kebanyakan semua ahli jatuh kuasa. Ahli dia tak baju kan. Okey, harapan pakcik untuk masuk BN ni? Harapan pakcik untuk BN ni memang pakcik nampaklah BN ni sekarang ni kata orang banyak perubahan kan. Jadi pakcik memang cari yang terbaik kan. Pakcik ikut yang apa yang terbaik, pakcik ikutlah situ lah kan. Berapa ramai yang akan masuk ni? Ini pakcik anggarkan lebih kurang yang masuk kepada BN ni lebih kurang kalau tak silap dalam 70 hingga 100 orang. 70 hingga 100 orang ya. Okey. Okey, itu saja pakcik ya. Terima kasih.